Okey, kita teruskan lagi dengan contoh yang seterusnya, iaitu example 7. Okey, dia kata kat sini, if x is continuous, so memang dimension lah continuous, random variable with probability density function fx equal to 1 over 8x, where the range is 0 to 4. Find the cumulative distribution function, which is CDF lah. So macam tadi juga, so kita akan jadikan dalam bentuk piecewise untuk kita mudah nampak, iaitu kawasan dia ialah 1/8x. Untuk x, kawasan dia 0 hingga 4. Dan kosong lah, disebabkan dia tak mention lain untuk kawasan-kawasan yang lain otherwise. Okay, first kita jadikan dalam bentuk kawasan dulu lah, iaitu kawasan yang kita boleh dapat kat sini ialah 0 sehingga 4. Okay, so kena mention juga negative infinity to infinity. So jadi kita akan ada 3 kawasan lah, iaitu kawasan yang pertama negative infinity to 0, and then yang kedua 0 to 4, and then 4 to infinity, kawasan yang ketiga. So nak mudah kita letakkan set dia punya function. So function yang kita ada kawasan 0 hingga 4, dia punya kawasan function dia ialah 1/8x, dan selain pada dia ialah 0. Okay, so the first kawasan ini ialah kawasan x less than 0, and then kawasan yang kedua ialah 0 hingga 4, dan kawasan yang ketiga ialah x lebih daripada 4. Okay, so untuk menjimatkan masa, kita tak buat table lah. So kita tahu sendirilah macam mana kita nak dapatkan dia punya kumulatif. So untuk yang pertama, for x more than 1, for x less than 0, kawasan yang pertama, dia punya CDF dia ialah kawasan yang pertama lah. So kita belum tambah apa-apa lagi kan. So kawasan yang pertama kita akan integrate from negative infinity to x. So ingat kita tak akan ambil sampai limit dia, kita akan ambil sebelum limit dia, iaitu x, which means dia punya function kat sini adalah 0, dan since dia adalah 0, so kita akan dapat 0 lah. Okay, ni for the first region lah. And then for the second region, for x from 0 to 4, fx dia ialah kawasan yang pertama dengan yang kedua. So this one negative infinity to 0, function dia 0 tambah dengan 0 to 4, the function is 1 over 8x dx. Jangan lupa mention dx . So di sini 0 tambah dengan, so bila kita integrate, so kita akan dapat 1/8. So jangan terlupa, jangan tersilap kat sini bukan 4, sini x. Okay, so 1 over 8 x, kalau kita integrate, kita akan dapat x square over 2 lah, from 0 to x. So bila kita kira di sini 1/8 x square over 2 minus 0 lah, saya teruskan terus ya, masukkan 0. So kita akan dapat di sini x square over 16. And then for the last region, for x more than 4, so dia punya CDF dia ialah kawasan yang pertama hinggalah kawasan yang ketiga lah. So the first region, 0 negative infinity to 0 plus 0 to 4. Masukkan siap-siap ada punya function and last one 4 to infinity. So infinity kita akan ambil sampai x sajalah, 0 dx. Okay, so disebabkan yang ini sebabkan yang ini ataupun yang ini ialah kawasan 1 dan 2. So 1 dan 2 kita dah ambil pada kawasan sini, di mana function dia kita boleh ambil terus pada sini. So kita akan ambil f, limit dia sehingga 4 kan, kita ambil kat sini 1/2, so kita masuk je f4. So tambah dengan integration yang kita dah ada kat sini, 0 lah. So masukkan balik 4 dalam function sebelum dia, iaitu yang ni,
So 4 square over 16. Yes, kita mesti dapat lah sekali kawasan dia ialah 1. Alright. So kita dah dapat ketiga-tiga kawasan, barulah kita masukkan balik ke dalam ni lah, ke dalam piecewise function. Yang mana kita boleh dapat kat sini fx dia capital F 0, and then dia punya function dia yang kedua ialah x square over 16, and last one is 1. So masukkan range untuk step yang kita dah define lah, iaitu x kurang daripada 0 yang pertama, 0 hingga 4, dan lebih daripada 4. Okay, so simple saja. Inilah dia punya CDF dia. Okay, let's see lah soalan minta kita dapatkan probability. So probability ni kita dah dapatkan daripada CDF. Ingat CDF, yang mana CDF yang kita ada tadi lah, ni continuous, ni soalan yang tadi lah, kita continue pada soalan tadi, iaitu fx dia kita dapat yang ni lah, 0, x square over 16, and 1. So range dia yang tadi x less than 0, 0 to 4, and more than 4. Okay. Okay, katakan kita dapatkan dia punya probability. So kita kena ingat lah, CDF kita kumulate, maksudnya kita akan baca daripada depan ke belakang lah. Okay. So contoh yang pertama, kita nak dapatkan probability ni, px less than 1. So yang ni valid lah kalau kita nak baca daripada function. Okay, kita tengok dulu kawasan 1 kat mana. So kalau ikutkan kawasan 1, x1 kan, kawasan dia akan jatuh di sini lah. So secara mudahnya kita boleh ambil f1 lah. So since kita dah tahu kawasan dia, kita boleh masukkan kawasan 1, nilai 1 ni ke dalam function yang ada di dalam kawasan ni lah, iaitu x square over 16, which is 1 square over 16. Itu kita dapat 1/16 jugalah. Okay, so ini dia punya probability. So kita tak perlu nak integrate lah, since kita dah ada CDF, kita tak perlu nak integrate kawasan-kawasan yang dia minta. Kita hanya masukkan dalam function saja. Okay, yang kedua, dia nak px less or equal to 2. So ingat continuous, sign tak memainkan peranan yang signifikan lah. So let's say kalau ada less or equal to ataupun less saja, sesama aja dia punya kawasan. So since ini less than, ataupun kita boleh baca ke belakang, so kita hanya masuk dalam kawasan F2 lah, yang mana 2 kita masuk ke dalam kawasan yang sama jugalah kan. So kita akan dapatkan dalam function ni, iaitu 2 square over 16. So kita akan dapat 4 over 16. Pemudahkan, kita akan dapat 1/4 lah. Okay, next. Okay, soalan yang ketiga. So dia minta cari probability more than 3. X more than 3. Okay, so ini baru kita reconsider balik. Okay, since kalau CDF kita akan baca dia ke belakang, tapi disebabkan ini yang ke depan, so macam mana kita nak dapatkan kawasan dia? So kalau kamu tak nampak, kamu boleh buat dalam bentuk number line lah. So contohnya kat sini kita ada 0 hingga 4 kan kawasan dia. So 3 di sini, 3 di sini. So more than 4, kawasan kita, more than 3, kita nak kawasan yang ni. Since kita nak dapat kawasan ni, CDF kita hanya boleh baca ke belakang kan. So kita akan ambil probability full, which is 1, tolak kawasan yang kita tak nak lah, iaitu yang ke belakang, iaitu less than 3 kan, less than 3. So 1 minus px less than 3. So nak dapatkan yang ni, kita boleh masukkan ke dalam function lah, iaitu f3. Okay, so f3. So 1 minus f3, kawasan yang sama ke dalam ni kan, dalam range ni. So 3/2 lah per 16. So kalau ikutkan kat sini, kita akan dapat 1 tolak 9/16. So kita akan dapat 13. 13 saya confirm balik So kita akan dapat 8 lah, 8/16. Tujuh per 16. Okay,
And then kawasan yang soalan yang seterusnya, soalan yang keempat, P from 1 to 3. Okay ya. So first kali kalau kita tengok balik 1 to 3, dia masih dalam range ni kan. So tak ada masalah lah. Okay, yang ni senang je. So bila kita dapat dalam bentuk boundary ataupun interval, so kita hanya ambil yang kat depan minus yang kat belakang, iaitu F3 minus F1. So since kalau kita tengok balik F3 kita ada di sini, juga F1 kita dah ada di sini, so kita boleh ambil sajalah 9/16 minus 1/16. So di sini kita akan dapat 8/16 ataupun 1/2. Okay. And the last question, so question number 5, probability from 2 to 5. So sama juga, kita boleh ambil yang kat depan minus yang kat belakang, iaitu F5 minus F2. So kamu kena hati-hati kat sini ya. Kamu tak boleh simply masuk 5 ni ke dalam function ni. Sebab apa? Disebabkan range dia, kita kena tengok dia punya range Range dia ialah daripada 0 hingga 4 saja yang kita boleh guna function ni. Tapi disebabkan 5 dah keluar dari function, iaitu lebih daripada 4, so inilah dia punya probability dia, iaitu 1. So kamu kena ingat lah. So 1 kat sini ya. So F2 masih lagi di dalam ni, iaitu 2 02/16. So di sini kita boleh dapat jawapan dia ialah 1/4/16 ataupun 1/4. So kita akan dapat kawasan ni ialah 3/4 lah. Okay. So make sure kalau kamu nak confirm balik, probability yang kita akan kira ni mestilah range dia antara 0 hingga 1 lah. 0 hingga 1. So kalau lah kamu kira kamu dapat lebih daripada 1, let's say 1.1 ataupun 1.2, means salah lah soalan dia. Ataupun mungkin kamu dapat negatif, pun salah juga. So kamu mesti make sure probability ialah daripada 0 hingga 1. Alright.